inilah punca kereta korang jadi sampan dan tak menyerak entakan. Tengok absorber.com. Bunyi yang pelik muncul, tayar makan tak rata disebabkan komponen suspension ni rosak. Bila kita buat 360 inspection, bukan front absorber dengan absorber link je rosak, tapi steering rack dan gearbox ada leaking juga. Gearbox ganti seal je, settle, kita terus pasang dekat enjin. Absorber depan ni pun kita dah tukar semua satu set dengan dust cover semua kita kasih tukar, spring je kita pakai balik. Rabi yang settlekan, pakar spesialis Toyota kita. Steering rack tak payah cakap, Rabi pun settlekan. Habis tengok hasil steering rack dia yang lama. Nampak macam boleh main lagi, tapi sebenarnya ada ketukan. Nampak, dengar. Owner serabut dengan bunyi ni lah. Kita dah kasih settlekan. And then yang belah sini dah tak boleh nak tolong. Long line. Settle job restore kereta ni. Yang janji owner puas hati. So nak tahu masalah kereta korang, boleh je datang Toyota Service Specialist Bangi ataupun Shah Alam. Kita ada 2 cawangan untuk check korang punya suspension system, steering rack, absorber, dash shaft, door arm, semua boleh kasih bikin punya untuk Toyota CBU. Yang pakai Toyota jangan lupa follow. Boleh like, follow, komen dengan share. Bye bye. Pumpang.